Kenapa 20 sen yang sama sekarang dah tak boleh nak beli kuih yang sama? Dulu kuih sebiji 20 sen. Persoalannya kenapa duit yang sama dah tak boleh nak beli barang yang sama? Itulah definisi mudah untuk kita faham tentang inflasi. Duit yang sama tapi kuasa beli dah tak sama. Sekarang untuk dapatkan sebiji kari pap, kita perlukan sekurang-kurangnya 3 keping duit 20 sen, iaitu 60 sen. Kita ingatkan simpanan kita dalam akaun bank makin banyak sebab nombornya semakin bertambah. Tapi sebenarnya kita tertipu dengan nombor. Nombor je bertambah tapi kuasa beli makin berkurang. Tadi kita baru cerita 20 sen. Nilai kuasa beli RM10,000, RM1,000,000 tahun ni. Dah tak sama dah kuasa belinya dengan nilai RM10,000, RM1,000,000 10 tahun yang lepas. Kita tak boleh nak kawal inflasi, tapi kita boleh selamatkan simpanan jangka masa panjang kita daripada dicuri inflasi tanpa sedar. Iaitu tukarkan sebahagian simpanan jangka panjang kita yang kita memang nak simpan lama, lebih 2 tahun dan ke atas, kepada simpanan emas 99.9, yang mana emas yang mempunyai keturunan yang paling tinggi memang sesuai untuk simpanan dan pelaburan jangka panjang bagi melindungi daripada inflasi tadi. Bersedia nak saya bimbing untuk tunjukkan caranya macam mana nak mulakan simpanan emas di Public Gold dengan cara yang betul dan selamat. Boleh klik butang sign up di profil ataupun link di bio.